Kalau korang tengah cari laptop gaming bawah 2,000, dua laptop depan saya ni confirm buat korang pening. Yang ini laptop Lenovo Legion. Kalau tengok design, dia memang lagi garang. Kan? Kalau tengok Lenovo IdeaPad Gaming sebelah dia ni, design dia nampak macam biasa-biasa. Macam, tak macam gaming pun. Kan? Tapi, kita tak tengok dekat design. Kita nak tengok dekat spek dia sekarang ni. Lenovo Legion ni menggunakan prosesor i5 9 Gen, GTX 1650 dan screen display dia hanyalah 60Hz sahaja. Manakala laptop Lenovo IdeaPad Gaming ni pula menggunakan Ryzen 5 4 series, GTX 1650 juga, tapi screen display dia 120Hz. Kalau dari segi performance, of course yang menggunakan Ryzen, laptop Lenovo IdeaPad Gaming ni lagi sesuai lah untuk main game yang mid-tier macam Valorant, GTA 5 dan lain-lain lah. Tapi laptop Lenovo Legion ni ada 1TB HDD di mana korang boleh simpan banyak gila file game korang. Cuma boot up dia akan slow sedikit lah. In the conclusion, kalau korang nak nampak premium tapi performance basic, ambil Legion. Tapi kalau korang nak gameplay yang smooth dan value dia punya power, korang ambil IdeaPad Gaming. Kalau korang pilih mana? Cuba komen dekat bawah. By the way, jangan lupa untuk like, follow dan share. Bye-bye.